Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena guys. Mamba, V Mamba. Ya. Woo. First cast of the day. Up. Ya. Dia ada geng. Flight pertama gunakan ESP V Mamba Frog padu guys So kalau nak cari curut-curut ke saiz kan, jam frog ni sangat lekat guys. So kau boleh try ESP Fishing punya jam frog yang terbaru ni, padu-padu. So jom kita release. Saiz tak besar sangat. Kita tutup dia punya ni. Wih. Putus boy. Aku pergi tam pula, mau letup bye. Aduh. Tali lama bye, tali keput. Aduh. Bukan masalah tali lah, aku pergi tam tadi. Ada silap kat aku ke, meletup tadi. Boom. Ada 2 ekor situ. Aduh, ay. Assalamualaikum, salam strike, salam tobi guys. Welcome back to Fazrul Azwan channel. So pagi ni aku opening ni lambat sikit. Aku dah main tadi dah kan. So aku baru putus guys, baru putus tali tadi. So lesson learn here, selalu-selalulah check tali kan. Ini bukan masalah tali kan. Ini masalah kealpaan manusia. Ini biasa guys. Kadang-kadang kita dah pergi mancing air masin. Macam baru ni aku pergi main dekat Pahang kan. So yelah, bilas macam gitu je. Tu biasalah, bila menutup tu baru naik ikannya. Sedih. Nak lepaskan jam frog. Saiz tak kasar sangat lah sambar. Sambar jam frog terbaru daripada ESP Fishing guys, ESP Mamba Frog. Tinggal sebiji je lagi. Kan, ni saiz dia 38. Sorry, saiz dia 35mm, berat 8 gram. Action memang cantik guys, memang cantik. Kau tengok video je lagi kan. Tadi warna hitam gold aku punya putus tu. Ni tinggal warna hijau. Aduh, memang saiz-saiz curut ambil kan. Gorgon apatah lagi kan. ESP Fishing memang pandai buat lure snakehead kan. Sebabnya dia akan buat saiz-saiz yang memang ikan curut pun senang nak ambil. Miss call tu memang sinonim lah dengan jam frog kan. Kadang-kadang dia sambar tak lekat kan. Tapi dengan ESP V Mamba Frog ni senang lekat guys kan. Kalau dia ambil, InsyaAllah senang lekat. So jom kita test yang kali terakhir. Tengok ada shit ke tak. Tak putus lah. So aku dah ikat FG kan. Kita test yang baru, tengok. Ini yang terakhir ni, Mamba Frog ni. Ni dia punya design dia kan. Memang cantik guys Okay guys, ni dia guys. Kalau korang tengok kat sini, dia punya bahagian depan ni memang pipih depan dia pun lebar, dia triangle shape ni. Kat belakang ni ada flexi tube untuk cover hook kat belakang ni. So kalau kita nak main tempat buat samai macam tu sangat sesuai lah. Okay. Dan jangan risau guys, dekat flexi tube ni dia dah potong siap-siap untuk bagi mudah ni korang tengok ni, bagi mudah lekat ikan. Dah ada ni. So bila ikan makan, tube dia akan jatuh, kenalah ikan dekat kat ikan. Jangan risau. So kalau nak main tempat open boleh buka ni. Kalau nak main tempat bersamaan macam depan ni boleh tutup
Jom kita test. By the way guys, pagi ni aku menggunakan set daripada ESP Fishing, iaitu rod ESP Phantom Pro. Yang ni spek 510 lebih. Dia punya panjang 6 kaki 3, 15 gram. Action dia fast. Okay. Dia ada 3 color. Setiap color tu berbeza lah. Dia punya spek. So jom kita test. Aku pairkan ni hari dengan ESP Sonic dengan ada clicker dia sikit. Oh, syadu guys. Kan aku nak longgarkan sikit lah. Jangan bagi ketat sangat drag. Dan tali ESP Imo Plus 865. Tali terbaru daripada ESP Fishing. Teknologi coating yang terbaru. So kita test, jom. Aku putus kat situ meletup tadi. Aduh sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok action dia. Action padu guys. Action padu guys. Tadi dia boleh lucut kat situ guys. Lucut. Kecil curut. Curut pun suka sambar. Tu curut sangat guys. Berpada-pada lah. Tu memang cantik action dia. Memang orang cakap action yang natural lah. Tengok action dia, tengok paduan. Tarik depan sikit. Aduh. Yes. Strike pun. Ujung-ujung dia ambil. Tapi tak besar lah, kecil. Strike kedua. Tapi tak kasar lah Kecil lah Boleh lah kan. Strike kedua. So ni dia curut. Kita lepas balik lah. Tengok padu spot depan ni. Hijau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Meletup lah sekali. Boom. Dia follow belakang. Alah lucut. Ada follow tapi curut. Meletup lah sekali yang kasar punya kan. Saiz kilo pun jadi lah. Tu tak lekat. Ada. Curut pun kena guys. Ada lagi ni. Kelucut. Ada lagi guys. Curut pun kena guys. Curut pun kena guys. Curut saja guys. Try tengok. Ada anak situ guys Halus gila anak dia. Aku syak mak dia ada. Ada mak dia. Nampak kuat air. Dia nampak kuat air. Ada mak tu. Mak dia ada. Ada 2 ekor Bismillahirrahmanirrahim. Alamak.
Ada yang kejar tapi curut lah weh. Curut yang kejar. Aku ingatkan mak dia yang kejar. Daripada tepi dia datang. Oh. Mak dia tak ambil weh, mak dia lari weh. Mak dia lari ya weh. Kalau katak jadi ni. Tunggu ni katak time pujuk mak ni. Kadang-kadang SP dia takut. Oh, lucut. Nasib baik tak tanggil. Habis menggutu.